mancing hari tu putus. Jadi hari ni kita repeat dekat kampung. Jom kita mancing. Sungai ni korang dah pernah tengok, Sungai Belukar macam Kelantan. Untuk kali ni aku pakai umpan ni warna silver. Hook dia aku dah tukar, pakai yang single. Takut-takut kena cukai lagi. Untuk permulaan cuba dekat sana dulu. Orang cakap suruh cari insting kat mana ikan ada kan. Aku rasa dekat sana. Jom kita balik. Action dia tak menjadi sangat lah sebab aku pakai benda ni. Bila kita karau, jadi sengit macam ni. Action dia tak jadi. Tak apalah, kita tukar umpan. Pakai umpan satu lagi. Kita pakai umpan baru. Hook pun aku dah tukar tau. Aku pakai hook single. Takut nanti cukai. Umpan ni macam umpan sebarau. Boleh ke pancing ikan sebarau Aku pun bangang. Aku nampak corak ikan, aku belilah. Boleh ke? Kita cuba dekat situ pula. Kita cuba kawasan ni pula. Ada lah. Ke kumpau ni dah sebati dengan aku. Alamak, sangkut sini pula. Alah, kena cukai lagi ke? Macam tak boleh je. Aduh. Nasib baik boleh. Mak kau hijau betul. Susah ikan dekat sini tu. Tak dapat-dapat lagi. Dah berjam-jam. Siapa yang pro tu, aku cabar korang datang pancing kat sini. Kita tengok dapat ikan ke tak dapat ikan. Hook dia aku tukar. Aku pakai yang ni. Ada yang menggigit tapi tak kena pula. Aku rasa sebab hook tu besar, ikan kecil. So aku tukar hook. Hook yang 3 ni apa nama dia? Dapat. Ikan apa tu? Oh. Ni ikan apa tu? Apa nama ikan ni Okey, saya dah tak kumpau. Tapi tak tahu nama ikan apa. Ingat ke ikan seluang tadi? Kita lepaskan dia. Ni sana. Sana. Lesson yang pertama. Dah tak kumpau. Anak haruan banyak di sini. Tapi ibu dia dah lari kat dalam tu. Tinggal anak dia. Ini kalau ada SP boleh baling kan? Tapi itulah. Tak ada SP bro. Dapat apa ni? Ini mesti dapat memerang kan? Cari ikan dekat tu. Ini cantik ni. Lorong straight je. Dapat. Loh, ingat ke dapat tadi? Ikan kecil. Mana muat mulutnya? Dapat. Lama lepas. Dia kena bagi telan dulu. Ada haruan tapi tu lah. Kat sini ada haruan. Susah pula nak pancing. Cik, aku tunjuk. Tu kepala dia. Haruan. Banyak juga haruan dalam sungai. Biarlah dia kat situ. Ada gorgon guys. Cari apa? Cari ikan ke? Tu dia. Dasar gorgon. Ni seekor lagi. Tu seekor lagi. Kejar dia, kejar. Lari. Dia tahu rupanya kita kejar main-main je. Adakah nak hujan? Kat sini 2 kali terlucut. Geram betul. Mungkin aku kena belajar lagi cara untuk tarik dia. Hari pun nak hujan, aku takut kilat. Tutup aku punya pancing. Itu saja daripada aku. Okay, bye.